Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So kat Malina untuk sesi yang ke-10 kita boleh nampak dia punya pergerakan kaki semakin kuat. Masuk, keluar. Saya letak penahanan tangan nak bagi lawan, dia dah boleh angkat lah. Cuba lawan tangan saya, lawan. Buat lagi. Turun bawah. Ya. Turun bawah. Alhamdulillah sekarang pun Kak Malina sudah pun berjalan menggunakan tongkat satu lah. Pada sebelum ni, dia datang dia pakai wheelchair, masuk walker, dan sekarang dia dah menggunakan tongkat satu. Dan tadi dia pun dah cakap dia dah boleh buat kerja rumah. Masak, potong-potong kayu, kerja rumah lah. So, berbaki lagi 20 sesi, nanti next Kak Malina. Mulakan perjalanan pemulihan anda hari ini bersama kami. Komen nak di bawah atau PM kami di profil untuk merasai nikmatnya berjalan semula bersama Kuhen.